Hai, Assalamualaikum korang, jom masuk dapur. Okey, menu kali ni saya nak buat ayam halia berkuah. Okey, ni isi ayam. Isi ayam ni dah dipotong, dah dicuci. Lepas tu letakkan garam dan serbuk kunyit. Gaulkan biar rata. Lepas tu boleh ketepikan sekejap untuk sediakan bahan lain. Okey, ni bahan untuk menumis. Ada bawang putih. Bawang putih ni diiris nipis-nipis. Selain tu ada halia. Halia ni kena lebih sikit lah. Nama pun ayam masak halia. Iris nipis-nipis dan potong secara memanjang. Dan bawang holeng juga dipotong. Nak pedas sikit boleh letak cili padi. Okey, seterusnya bolehlah panaskan minyak. Okey, mula-mula saya goreng dulu sekejap ayam ni biar dia nampak separuh masak ataupun hampir-hampir masak macam tu. Kacau-kacau biar dia masak sekata. Bila ayam dah hampir masak, nampak separuh masak macam ni, tak terlalu garing. Lepas tu bolehlah diangkat dan ketepikan dulu. Minyak yang sama tadi, tumis bawang putih, halia dan bawang holeng sehingga naik bau dan sedikit garing. Seterusnya masukkan sos tiram secukupnya. Masukkan juga air sebab nak bagi dia berkuah. Seterusnya bolehlah tambahkan perasa. Saya masukkan sedikit Maggi cukup rasa. Masukkan juga serbuk lada hitam, cili padi dan sedikit gula. Teruskan kacau sehingga sebati. Nak bagi kuah ni nampak pekat sikit, saya letakkan pancuran air tepung jagung. Kalau tak letak air pancuran tepung jagung pun tak apa. Akhir sekali, barulah masukkan ayam. Kacau-kacau sehingga dia sebati. Bila semuanya dah cukup rasa, dah kena dengan selera, kacau-kacau sekejap, siaplah ayam masak halia. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.